Ambil daun tua, ambil pucuk. Assalamualaikum tuan-tuan. Jantung, kita dah rasa jantung kita tak berapa nak elok. Kita dah rasa perjalanan darah kita dah mula sumbat. Kita dah rasa kerja penat, kerja lebih sikit dia kita dah rasa jantung kita laju. Berjalan lebih sikit dia kita dah rasa Allahumma salli ala Muhammad, jantung kita, dada kita berat. Sakit dekat dada kiri sampai tulang kepala belakang. Tuan-tuan lihat video ni. Cucu Adam ni, di atas piring ni adalah pucuk gelugur. Pokok gelugur. Yang orang buat asam keping tu. Ni dia. Tuan-tuan kalau rasa jantung dah tak berapa nak molek, perjalanan darah pun kita dah rasa macam duduk, bangun, gelap mata. Kita duduk, kita bangun jadi gelap mata. Bila jalan dia lebih sikit, kita punya dada sakit. Bila dia sakit, dia attack di dada kiri hingga tulang kipah belakang. Ni dia. Dada pula rasa berat. Allahu Akbar. Tambah-tambah memang confirm ada masalah jantung. Ni dia. Daripada pencegahan hinggalah ke tahap menyelesaikan isu tersebut. Tuan-tuan cari daun gelugur ni. Cari pucuk gelugur. Kalau nampak pucuk gelugur, makan. Pucuk gelugur ni dia sangat baik untuk melancarkan perjalanan darah kita ni, kata orang tua-tua. Dan baik untuk jantung. Tambah-tambah kita ni yang nak menjaga jantung. Tuan-tuan cari pucuk gelugur ni, makan macam mana? Makan buat ulam boleh, makan macam tu saja pun boleh. Daun dia ni sangat sedap, rasa masam-masam sikit. Tak pahit, sedikit pahit pun tak. Tengok daun dia licin. Daun dia licin, glowing daun dia. Allahumma salli ala Muhammad. Ni dia. Kalau nak cerita kencing manis darah tinggi, sekali. Sebab tu bila tanya Cucu Adam, tuan saya ada masalah 3 serangkai, cari pucuk gelugur makan. Kalau tuan-tuan yang mengalami masalah kencing manis, darah tinggi, kolesterol, plak kolesterol jahat, ada pula masalah jantung. Yang betul-betul Allahumma salli ala Muhammad duduk dalam 3 serangkai. Tuan-tuan cari pucuk gelugur ni, Allahumma salli ala Muhammad, ambil dalam banyak ni, air 1 cawan, madu 1 sudu. Madu asli seleloknya madu tualang. Kemudian tuan-tuan masukkan ni dalam pengisar, letak madu asli 1 sudu, bukan 1 sudu besar tau, 1 sudu teh saja. Kemudian tuan-tuan kisar. Tuan-tuan kisar, jangan tapis, terus minum pagi sebelum sarapan pagi. Ni dia. 3 serangkai. Tuan-tuan amalkan sebelum sarapan pagi. Amalkan. Tuan-tuan lihat, tengok 3 serangkai jadi macam mana. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Daun dia sedap. Dia boleh makan macam tu. Dia rasa masam. Antara ulam yang sedap dan baik.